Tadi terbaca satu report pasal KSU yang nafikan dakwaan Bloomberg. Kononnya PMX ada interference untuk delay laporan siasatan saham Azhar Baki. Macam biasa, jawapan klise dia. Semua ikut proses dan akan dimaklumkan kemudian. Tapi the main issue sekarang, apakah timeline dia? Sampai bila kena tunggu? Jangan cakap nanti bila kontrak Azhar Baki dah habis, tiba-tiba report tu kena classified bawah OSA pula. Memang fishy lah kalau macam tu. Sebab tu, saya support desakan Charles Santiago dengan mudah. Please lah dedahkan semua hasil siasatan tu kepada publik. At least, ada juga pihak yang berani vokal dan tidak berdiam diri. Kalau betul-betul gentleman, bagi satu tarikh tetap bila nak review keseluruhan laporan ini. Kita nak tengok sejauh mana ketulusan dan integriti yang dilaungkan. Katanya Madani kan? Buktikanlah.